Saya nak tanya tuan, arwah ayah suruh saya buat rumah atas tanah arwah ayah. Sekarang ayah dah meninggal, cuma ada mak saja yang ada. Cukai tanah, cukai harta saya berkongsi bayar dengan mak. Yang jadi kemusykilan saya, jika saya dan suami meninggal macam mana? Untuk pengetahuan tuan, saya ada seorang anak perempuan, ada anak perempuan. Okey, pertama, cara nak selesai dia, kena buat urusan pusaka. Kalau kata tanah yang cik bina tu, rumah yang cik bina tu masih nama arwah, dia sebenarnya dia akan jadi masalah besar lah nanti. Sebab tu yang pertama kena buat urusan pusaka. Kalau kata yang saya faham, cik anak perempuan ada isteri. Masa ayah meninggal tu ada waris faraid yang lain tak? Sebagai contoh mungkin adik-beradik arwah ke, ataupun arwah ada anak lelaki ke, ada tak? Sebab maklumat ni tak jelas. Pertama kena kenal pasti dulu siapa waris faraid. Bila dah kenal pasti, dapatkan maklumat apa semua tu, buat urusan pusaka. Yang kedua buat urusan pusaka. Dalam proses nak buat urusan pusaka ni, bincanglah dengan waris faraid yang lain, termasuk dengan mak, untuk letakkan ataupun untuk diorang semua lepaskan bahagian, serah pada cik. Lepas tu cik bolehlah bincang dengan diorang ni sama ada cik nak bayar pampasan mengikut nilai semasa ataupun ikut perbincangan keluarga. Nilai harta ni, nilai pampasan ni boleh bincang. Jadi bila macam tu dah, lepas tu bicara, kalau kata boleh dia semua lepaskan bahagian ke cik, jadi dapat perintah tu dah keluar nama cik dan kemudian daftar kat pejabat tanah. Barulah cik boleh lega. Kalau kata suami meninggal ke cik meninggal, dia tak akan ada isu besar lah. Cuma bila dah masuk nama cik pula nanti, cik buatlah perancangan harta. Boleh buat hibah untuk mungkin nak serah pada anak. Sebab kalau ada anak perempuan seorang, dia akan melibatkan adik-beradik yang lain. Adik-beradik cik yang lain lah kalau ada. Kalau tak ada, dia nanti nak kena semak siapa waris faraid yang terlibat pula. Dia akan jadi complicated macam tu lah. Proses yang pertama, selesaikan dulu urusan pusaka. Itu yang proses yang saya nampak lah dalam jangka masa yang terdekat ni. Kena settlekan itu dulu. Apa-apa boleh DM saya. Kalau nak minta saya uruskan, saya boleh uruskan. Apa-apa nanti DM saya lah.